Kolej Komuniti Kuala Langat merupakan sebuah institusi TVET di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah beroperasi sejak tahun 2003. Berkeluasan 15 ekar, Kolej Komuniti Kuala Langat mempunyai lebih 100 orang kaki tangan dan mampu menampung bilangan pelajar sehingga 1,000 orang dalam satu sesi pengajian. Pada awalnya, Kolej Komuniti Kuala Langat menawarkan hanya 2 program sijil pengajian, iaitu Sijil Teknologi Maklumat dan juga Sijil Perakawanan Perniagaan sebagai ambilan pertama. Kini, Kolej Komuniti Kuala Langat dan juga Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang telah menawarkan 1 program di peringkat diploma dan juga 7 program di peringkat sijil. 8 program yang ditawarkan adalah Diploma in Sound and Lighting Technology, Sijil Teknologi Maklumat, Sijil Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot, Sijil Pengoperasian Perniagaan, Sijil Animasi 2D, Sijil Teknologi Elektrik, Sijil Pengembaraan Pelancongan, dan Sijil Perkhidmatan Logistik. Demi melahirkan graduan TVET yang unggul, semua program di Kolej Komuniti Kuala Langat dan juga Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang telah mendapat akreditasi penuh oleh pihak MQA, MBOD dan juga telah mendapat persijilan antarabangsa ISO 21000:2018. Selain program sepenuh masa, KKKL juga menjalankan kursus pendek pembelajaran sepanjang hayat bagi memberi peluang kepada komuniti untuk menambah kemahiran dan pengetahuan mereka dalam pelbagai kluster. Kluster tersebut adalah catering dan sajian, komputer dan teknologi maklumat, kecantikan dan dandanan, jahitan dan pakaian, kerohanian dan keagamaan, perniagaan dan keusahawanan, grafik dan multimedia, hospitality dan pelancongan, elektrik dan elektronik, robotik, program industri, dan seni kreatif. Bagi meningkatkan pembudayaan reka cipta digital, Kolej Komuniti Kuala Langat telah diiktiraf sebagai My Digital Maker dari MDEC. Selain itu juga, Kolej Komuniti Kuala Langat aktif dalam bidang sukan sehingga menjadi hub pusat tumpuan datang oleh KPP bagi tahun 2023 hingga 2025. Dengan visi untuk menjadi peneraju institusi TVET yang unggul, Kolej Komuniti Kuala Langat berperanan menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf, melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, memperkasa komuniti melalui penyelidikan inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat, serta memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan. Kolej Komuniti Kuala Langat komited untuk melahirkan graduan yang akan menjadi penggerak kemajuan negara serta mewujudkan komuniti berpengetahuan dan berpendapatan tinggi. Kolej Komuniti Kuala Langat, pintu ke arah kemajuan.